Hai, berjumpa kita kembali dalam slot matematik tingkatan 5. Bab 7 topik sukatan serakan data terkumpul. Dalam sesi ini, kita akan membincangkan tentang graf poligon kekerapan. Tip markah penuh. Yang pertama ialah paksi. Anda perlu ingat apa yang perlu ditulis pada paksi. Bagi paksi yang pertama iaitu paksi mengufuk atau paksi X, kita wajib meletakkan titik tengah yang diambil dari jadual kekerapan. Bagi paksi mencacang atau paksi Y pula, kita perlu meletakkan nilai kekerapan mengikut skala yang ditetapkan. Tip kedua ialah tutup. Apa yang dimaksudkan dengan tutup? Untuk mendapatkan markah penuh, kita perlu menutup poligon kekerapan. Garis yang dibina mestilah bermula dari kosong dan berakhir dengan kosong. Tip yang ketiga ialah pembaris. Untuk mendapatkan markah penuh, semua titik tengah mesti disambungkan dengan pembaris bermula dengan kosong dan berakhir dengan kosong. Jom kita tengok beberapa kesilapan yang biasa dilakukan oleh murid semasa melukis graf poligon kekerapan. Kesilapan pertama ialah kesilapan kedua. Dan kesilapan yang sering dilakukan murid ialah